Disebabkan akak teringin nak makan lauk pengantin, jadi hari ni kita buat. Cara nak buatnya pun mudah sangat-sangat. Mula-mula masukkan santan dan bahan tumbuk ke dalam kuali. Lepas tu tambahkan 1 botol pes gulai ayam. Tambahkan juga asam keping, gula melaka, garam dan perasa. Renes semua bahan ni sampai dia terbit minyak. Kemudian masukkan 1 ekor ayam. Pastikan korang curahkan kuah atas ayam tu dan balik-balikkan dia macam ni. Bila ayam kita dah separuh masak, bolehlah kita masukkan dia ke dalam oven. Tapi kalau korang tak ada oven, boleh juga guna air fryer macam ni. Dan sebelum bakar, kita curahkan lagi kuah tu supaya dia meresap. Bakar ayam kita sampai dia betul-betul masak. Akak guna suhu 200 darjah Celsius selama 55 minit. Dan dah siap. Jadilah resepi kita hari ni, ayam golek pengantin. Seriously, sedap sangat-sangat. Korang wajib cuba. Rasa dia sebiji macam kita makan lauk pengantin. Sekian dulu untuk resepi kali ni. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.